Hai, Assalamualaikum. So hari ni kita nak bercerita tentang kita menggunakan air sungai. Okey, ini adalah anak sungai ataupun air bukit lah yang sentiasa mengalir. Sangat sejuk korang. Alhamdulillah, syukur nikmat. Okey, and then air ni kita pisahkan separuh ke kanan, separuh ke kiri. Ke kiri ni kita buat macam ni. Okey, kita punya pipe, and then kita ada tebuk lubang. Okey. So supaya tak ada benda-benda asing masuk macam sampah ke kayu ke, okey. Cuma air saja, air yang bersih. Jadi air ni akan mengalir masuk ke kolam kita. Okey, yang specialnya kita nak tunjuk kat korang, sekejap kita turun dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni. Kita buat pipe kita. Korang boleh perasan ni. And then korang boleh nampak dia keluar macam bubble tu. Kita zoom sekejap untuk bagi korang tunjuk. Okey, nampak? Dia keluar bubble ni, itu tandanya dia mengeluarkan oksigen. Dia jadi oksigen lah kepada kolam kita ni. Okey? And then so sementara kita nak tunggu pump kita ni jalan macam biasa, kita set time. Jadi kolam kita kalau kekurangan oksigen, pipe ni akan menjadi oksigen, keluarkan oksigen kepada kolam kita. Tapi kita ada modify sikit ni. Okey, kita bagi dia punya ruang udara ke atas. So kita letak T. So dekat bahagian T depan tu, okey, kita sempitkan lubang dia. Macam sepatutnya lubang dia besar kan, kita sempitkan dia macam tu. And then barulah dia boleh keluar. Alright. So kita tunjuk kat korang. Tapi nanti kita akan buat detail lah kalau korang nak tengok. Nampak? Air yang mengalir ni akan memberi oksigen kepada kita punya kolam. Ni yang Cik Tangga cakap, kita letak T. So dekat kawasan sini kita sempitkan dia. Okey. So yang atas ni tujuan dia untuk udara daripada atas masuk, bawa ke dalam pipe kita. Ni. Alright. So sementara kita punya kolam nak jalankan mesin mesin angin ni, so dia dapat cover dengan ni lah. Kita manfaatkan air sungai. Okay, alright. So apa-apa pun, ini saja perkongsian Cik Tangga buat korang semua. Okay korang.